Tenang sajalah PDRM. Kau pakai kain pelikat. Kalau kau takut sangat dengan penjenayah, kau pakai kain pelikat, duduk kat rumah makan gaji buta. Atau you minta apa, ada beberapa gadis tu, kau ajaklah dia orang pergi hotel. Ini sajalah kerja PDRM. Pau sini, pau sana. Haram betul-betul penjenayah tak boleh buat. Tak boleh diselesaikan. Tempoh hari dekat Brickfield, seorang meninggal. Ini 2 orang maut. Apa bengong punya PDRM lah, weh. PDRM cukuplah. Kau pergi tangkap Yusof Router dengan pistol mainan, sudah dibebaskan. Apa jawapan Ketua Polis Negara? Apa jawapan Perdana Menteri? Buat saja dengan AGC. Oh, dia minta rayuan untuk tahan balik Yusof Router. Apa bodohnya PDRM ni sebenarnya. Kalau macam ni PDRM punya kerja, you tak payahlah bagi security guard lah. Bagi security guard tu jadi polis. Saya rasa dia orang lebih baik, lebih bagus, lebih pantas. Tak malas macam korang cari makan kat sini, pau orang kat sini, pau orang kat sini, tapi haram apa jarah pun tak buat. Cukuplah PDRM. Daripada engkau pakai baju biru tu, integriti tu, pergi pakai kain pelikat, duduk kat rumah lagi bagus. Memang betul-betul lah korang ni pak jilat. Memang penjilat kerajaan. Orang bersuara sedikit tak boleh. Ketuk rumah, ketuk pintu rumah. Ini sajalah. Daripada ketua polis sampai kat bawah, memang penjilat untuk kerajaan lah. Terbaiklah luaran PD.